Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. So hari ni anda bersama kami di Fast Fund Management Islam Berhad. So kita ni adalah merupakan sebuah training provider, sebuah syarikat. Sebenarnya kita juga adalah syarikat keuangan. Main kami adalah bahagian keuangan. Kami juga adalah training provider, HRDC training provider dan training provider untuk agensi-agensi kerajaan di Malaysia ni. Jadi daripada kita servis sahaja, kita masuk ke bidang training juga supaya kita boleh bagi ilmu yang lebih lagi kepada usahawan-usahawan, khususnya forte kami adalah untuk membantu SME lah. Dan berkembang juga kami punya bisnes tu untuk department-department lain, bahagian-bahagian lain, contohnya macam sales, management, bahagian marketing, bahagian HR dan sebagainya. So kali ini di NTW, National Training Week. Sebenarnya National Training Week ni untuk yang maybe first time dengar ke kan, sebelum kita start sesi kita dengan Dr. Yana kejap lagi, saya dululah ambil alih so boleh dekat live tu boleh thank you juga yang hadir dekat public viewer kita dekat live kita, boleh like juga, boleh follow kami dan juga boleh share lah pada kawan-kawan yang dekat Zoom pun. Hari ni dah dah ramai dah yang masuk. Kita expect penuh, seat tu penuh sebenarnya. Tapi kita tengoklah macam mana. Yang mana yang tak sempat dah enroll tu is okay. Enroll dekat mana? Dekat National Training Week. Kalau tengok dekat ni logo kat atas ni ada ni, sebelah ni, NTW tu. So National Training Week tu adalah satu inisiatif daripada Human Resource Development Corporation, iaitu sebuah agensi yang menguruskan caruman levy, iaitu agensi ini di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi kami ni salah satu training provider untuk HRDC. Jadi kita offer NTW ni. NTW ni adalah kelas percuma untuk semua orang lah, semua orang. Sebab dia daripada level kalau sekolah rendah pun boleh join je sebenarnya NTW ni, sehingga dia tak ada had umur, asalkan anda ada IC. Maknanya 12 tahun ke atas kan, ada IC boleh je masuk ke program. So hari ni adalah sesi ke-7 kami dah. Sesi ke-7 kami dalam bulan Ramadan ni. Saya discuss dengan trainer-trainer kami dan alhamdulillah lah masing-masing pun nak berinfak ilmu ni. Kami anggap ini sebagai konsep ilmu ni sebagai infak ilmu. Boleh sambil-sambil tu boleh tulis kat ruangan komen tak anda berada dekat lokasi mana dan perasaan anda pagi ni. Gembira ke, happy ke, thank you for watching juga yang sambil-sambil tengah tengok live tu. Boleh tak tulis kat ruangan komen. So saya nak pastikan anda dengar apa yang saya cakap ni. Dan ni Cik Fatimah daripada Ceras, happy to learn. Happy perasaan dia. Dia kadang ada orang dia tak tahu nak cakap perasaan macam mana. So kita test dulu tahu tak macam mana nak cakap perasaan masing-masing. Cik Rahayani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari sebenarnya excited. Perasaan dia excited, good. Mr. Magesh dari Ipoh, excited. Good. Sebab hari ni kita nak belajar design thinking ni, problem solving. So problem kita ni kadang-kadang ada banyak je masalah nak kena selesaikan dalam satu masa kan. Jadi kita nak belajar macam mana kita nak mindset kita betul. Nanti doktor akan guide kita lah. Cik Ros Syuhada, saya dari UiTM Kuantan. Semangat kerja hari ni. Sambil-sambil dengar perkongsian ilmu. Thank you juga sebab saya faham je pagi-pagi ni ada nak start kerja, nak start dah lepas hantar anak sekolah tu nak pergi kerja kan. Semua dengar dulu perkongsian kami dalam sejam sahaja. Nanti kalau siapa-siapa tak sempat tu boleh share jugalah pada kawan-kawan. Kita ada recorded live ni. Kita ada Cik Fairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Kajang. Ceria selalu. Good. Kita ada daripada UPMSA nampaknya. Semangat nak berguru dengan Dr. Yana daripada UMP SA Pekan Pahang, Bandar Diraja. Thank you. Itu bagusnya kelas online. Bila online ni semua Malaysia datang kan. So kita boleh dapat perkongsian lebih ramai lagi. Kita ada Cik Nur Fatihah dari Besut Terengganu. Alhamdulillah ada ready untuk sedut ilmu. Gitu. Masing-masing bawa span kan. Kita kena kosongkan gelas kita jadi span.
Okay. And Mr. Senta, sekejap. Senta Marai. Maafkan saya kalau saya salah sebut tau. Dari Shah Alam. Okey. Perasaan tu macam mana? Ceria ke tidak? Cik Saiman Ipoh daripada Perak. Amal juga Perak hari ni. Alhamdulillah dah bersedia nak menimba ilmu. Okey, good. Okey, lagi kita ada Cik Farizan Salam Ramadan dari Politeknik Metro Kuantan. Dan yang hari tu mula-mula masuk dekat live, lepas tu baru daftar pun boleh je. Sebab tu sebenarnya kalau anda dah enroll sekali, anda dimasukkan ke dalam fast members kami, anda dah dapat apa kat situ? Kan, anda dapat link kelas percuma yang berikut-ikutnya, dan juga anda dapat tips lagi, betul tak? Tips-tips keuangan. Nanti kami akan bagi jugalah tips yang bahagian lain juga. Kita akan bincang juga. Macam semalam kita bincang pasal keuangan kan. Okay, kebanyakan masanya kalau saya akan cakap pasal keuangan lah. Kita ada dekat live juga Cik Samida Mahdi. Assalamualaikum. Hadir dari 9 Brigade Sarawak. Okay, baik-baik. Kita ada lagi Cik Syahril dari Tawau Sabah. Cik Syahir Salam Ramadan dari Paguh. Okey, Cik Ros Nurlia dari Kuala Terengganu, Cik Farid daripada Bangsa. So saya harap hari ini semua ceria-ceria. Okey, hari ini perkongsian hari ini adalah berkenaan dengan design thinking for problem solving ni. Miss Angie daripada Ipoh, Cahaya Mukmin. Cahaya Mukmin ni saya memang akan baca nama yang dekat tu tau. Yang dekat Zoom dari Bangi. Kami kalau tahun lepas kami buat National Training Week ni 50 kelas. Alhamdulillah lah, sejak April, Mei, Jun. Orang lain start Jun, kami April, ada ramai start Mei, Jun. Jun adalah kemuncak NTW. Kami start April lagi. Tapi tahun ini bila saya rasa macam okay, kita nak berkongsi tentang sesuatu dalam bulan Ramadan, saya tanya-tanya, okay, dapatlah 10 slot kat situ. Dapat, kita bagi-bagikan lah kan antara trainer. So kita ada lagi beberapa slot. So saya harap pada yang tak enroll lagi, nak join silakan. Yang dia beza dia adalah dekat Facebook public viewer anda tak dapat ni je, anda tak dapat e-certificate je, tapi anda dapat ilmu yang sama. So kita bagi peluang juga. Kalau tahun lepas kita buat NTW, kita tak live dekat Facebook. So kali ini kita cuba buat kelainan sikit kan. Saya mencubalah ni. Maklumlah kan. Mencuba. Okay. So berapa ramai dah ready? Boleh type 1. Okay. Doktor dah boleh on kamera, doktor? Dekat. Dah on Okay. Gitu kita add spotlight, doktor. Okay. Ramai dah tu ready. Okay, ready nombor 1 dah semua tu. Okay, good. So kali ni saya nak jemput Dr. Nuzal, iaitu lebih mesra dipanggil Dr. Yana. Okay, untuk berkongsi dengan anda semua. Anda ada peluang untuk bertanya on the spot je. Tanya je dalam ruangan chat tu. Okay. Kita tak ada Q&A session. Sebab perkongsian ni ringkas dan padat dalam masa 1 jam, doktor akan cuba huraikan. Dan katanya beliau juga ada aktiviti, jadi get ready semua. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Nuzal. Silakan. Okay, terima kasih Puan Syirah. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya harap semua masih lagi bertenaga pagi lagi ni walaupun berpuasa. Okey, seperti diperkenalkan, saya Dr. Nuzal Effiana binti Ghazali, boleh panggil saya Dr. Yana sahaja. Okey, nama saya agak unik. Okay, saya rasa dalam Malaysia ni, dalam dunia ni 2 orang je. Okey, nama saya dan ada seorang lagi junior saya yang ada nama macam ni. Okey, hari ini saya akan bercerita tentang design thinking for problem solving. Sebenarnya saya bermula design thinking untuk innovation. Okay, tapi bila saya dah practice design thinking about 10 years, saya rasa sebenarnya design thinking ni kita boleh transfer knowledge tu untuk gunakan dia dalam problem solving. Dan saya memang boleh katakan a practitioner untuk design thinking. Okay, so sebelum saya mulakan, saya nak memperkenalkan sedikit diri saya. Okay, seperti diperkenalkan Puan Syahira, saya adalah tradisi certified trainer. Dan dalam masa yang sama, saya juga aktif sebagai master trainer untuk AI Ready ASEAN. Dan ini antara courses lah yang saya buat. Kalau tengok, dia banyak kepada thinking dan juga instructional design.
Okay, so dalam training saya banyak membantu untuk learning dan development strategies. Okay, so basically itulah sedikit tentang diri saya. Background saya engineering, tapi 10 tahun saya rasa saya dah berkecimpung sedikit dalam bidang social science. So sebaik saja saya tamat PhD dalam electrical engineering, saya belajar untuk kita kata memahami orang, bagaimana orang belajar, bagaimana seseorang itu menimba ilmu dan sebagainya. So saya lejam dalam social science. So kalau ni orang yang tak kenal saya, dia tak kalau saya bagi training kan, saya tak perkenalkan diri saya dalam bidang engineering, orang akan ingat saya bukan background engineering. Sedangkan dari degree sampai PhD saya memang buat engineering. Okay, bercakap dengan mesin je. Okay, alright, itulah sedikit tentang diri saya. Alright, tadi Puan Syairah dah pun tanya kan dari mana dan sebagainya, tapi saya tetap ada sediakan untuk ice breaking session ni sebab saya selain daripada kita nak tengok dari mana saya ada lagi benda yang saya nak dapatkan daripada tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam sesi hari ini. Okey, boleh scan QR code ni ataupun terus ke link yang saya kongsikan di chat. Nanti masukkan nama di situ. Okey, kemudian saya nak minta kalau dah klik kepada link tu ataupun dah scan QR code ni, nanti tuan-tuan dan perempuan akan nampak satu paparan ice breaking yang mana kena masukkan nama, hometown, occupation dan juga expectation for today's, right? Adakah di Facebook ni saya rasa macam lagging sikit. Right. Boleh masuk tak? Ni dah ada masuk ni, ada 13 orang ni. Okay. Right, yang mana yang dah boleh masuk, saya mohon untuk masukkan nama pendek pun tak apa. Okay, yang penting saya nak tengok latar belakang your role. Okay, untuk occupation tu apa position di organisasi, ataupun kalau yang bekerja sendiri, letak je bekerja sendiri sebab saya nak tengok diversity yang kita ada dalam kelas hari ini. And then hometown ataupun dari mana you join hari ini, dan juga expectation untuk course pada hari ini. Okay, baik, sekejap Yang mana tak sempat scan QR tu boleh ni doktor bagi sekali lagi, doktor mungkin baru masuk. okey. Bagi sekali lagi link. Boleh klik dekat link ataupun QR. Sekejap. Ini QR.
saya close ni, dia akan hilang terus. Okay. Alright. So kita boleh tengok dalam ni ramai pelbagai latar belakang. Dari pelbagai tempat, pelbagai post ataupun position. Ada yang bekerja sendiri, ada yang menjadi project manager, admin. Okay. Ni dari Sarawak pun ada, Kuwait. Okay. Right. So rata-rata yang saya boleh tengok di sini ada yang first time ke dengan design thinking? Kalau yang first time boleh tak type 1 dekat ruangan chat tu? Okay, ramai Alright. Okay. Alright. Saya akan close dalam masa 1 minit lagi. Bila saya close nanti apa yang type tu tak sempat, maksudnya dah tak boleh tulis lah. Alright. Abang, saya sedang bawa kereta. So, I dapat kerja lagi. Baru tak ya. Okay, no problem. Okay, right. So, in general, saya boleh nampaklah ramai nak mencari teknik untuk problem solving. Okay, saya akan close dan kita akan teruskan. Okay. Right. Okay, seperti saya maklumkan awal-awal tadi, sebenarnya saya bermula design thinking ni untuk innovation. Biasanya kita buat ni untuk startup company dan sebagainya. Tapi bila dah praktis tu, that's why saya membawa dia kepada satu perspektif lain lah, iaitu problem solving. Okay. Alright. Nanti kita akan tengok saya hari ni sebenarnya sebab saya ada masa 1 jam sahaja. Jadi memang hari ni memang lebih kepada apakah itu design thinking, case study yang pernah menggunakan design thinking, then kita akan tengok bagaimana design thinking ni boleh mengubah corak kita menyelesaikan masalah, sama ada masalah diri kita sendiri ataupun masalah di dalam organisasi, terutamanya yang menjadi big boss di company ataupun company sendiri. Okey, biasa kalau training biasa 2 hari ataupun 3 hari memang terus buat aktiviti. Sebab design thinking ni is the way we change atau our mind sebenarnya, tidak menggunakan cara biasa. Okey. So sekali lagi saya nak tanya okey, do you agree? Okey, adakah anda bersetuju sekiranya saya mengatakan organisasi kadang-kadang menyelesaikan masalah yang salah, ataupun sekiranya untuk diri sendiri pun kadang-kadang anda merasakan anda menyelesaikan masalah yang salah. Okey, kalau agree pilih A, kalau kadang-kadang sometimes kalau tak setuju dengan statement saya ni boleh pilih C. Klik dekat ni yang class point tadi ni. Bukan dekat chat ni, dekat ni class point ni. Ada A, B, C pilihan dia. Dekat chat ni pun saya nampak A dengan B je. Tak ada yang pilih C so far? Bermaksud anda setuju statement ni yang agree, maksudnya menyelesaikan masalah yang salah selalu dan kadang-kadang, maksudnya semua setujulah dengan saya punya statement ni. Okay, alright, so I'm going to close this one. Okay, so 71%, 71%, okay, 17 orang yang ada di dalam ini di dalam class point dekat dalam chat area ni pun saya tengok A juga yang banyak ni. Bermaksud kita kata majority menyetujui statement ni yang mengatakan okay, yang mengatakan sekejap saya tutup nampak. Okay, organisasi selalunya kadang-kadang menyelesaikan masalah yang salah. Alright. Okay, nanti kita akan tengok kenapa kebanyakan kita, okay, kita
diri sendiri ataupun masalah di dalam organisasi kita, kita menyelesaikan masalah yang salah. Yang tak tepat sebenarnya. Kenapa? So kita akan drill hari ini. Okay. So ini yang saya boleh conclude. Most organisation are very good at solving problems, but they are not always good at finding the right problem. Okay? Dia bermaksud apabila kita dapat kenal pasti masalah tu, okay, kita ataupun organisasi sebenarnya bagus dalam menyelesaikan masalah tu. Tapi masalah utama adalah mencari masalah yang sebenarnya untuk diselesaikan. Bila dia jumpa masalah, lepas tu dia menyelesaikan masalah yang dia jumpa tu, tetapi masalah yang awal yang dia jumpa tu itu bukan masalah sebenar. Dekat situlah, walaupun dia memberi satu solusi yang bagus untuk penyelesaian masalah itu, tapi masalah secara keseluruhannya tu tak dapat diselesaikan kerana masalah utama yang dia jumpa tu bukan utama. Itu masalah sipi-sipi, masalah yang penyumbang sahaja, bukan kepada masalah akar umbi itu. Itu yang kita nampak dalam organisasi ataupun kadang-kadang diri kita sendirilah. Kalau kita reflect diri kita sendiri, bila kita alamak, kenapa aku buat macam ni, sepatutnya aku buat macam ni. So something like that, right? Okay. So ini Albert Einstein kata, if I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions. Okay? So bermaksud di sini, sebenarnya dalam menyelesaikan sesuatu masalah, kita seharusnya menggerudi, menggerudi masalah sebenarnya yang harusnya kita cari. Identify. Sebab dalam penyelesaian masalah, kaedah biasa penyelesaian masalah, step yang pertama adalah identify problem. Kalau kaedah penyelesaian masalah yang biasa, dia tak ada a very specific how you are going to identify the problem. Macam mana kita nak identify problem itu. Berbeza dengan design thinking. Nanti saya akan kenalkan. Okay? So dekat situ sebenarnya kita perlu spend masa untuk mengenal pasti punca masalah yang sebenar. Kita kalau iceberg tu, kita bukan nak tengok yang kat atas tu, kita nak tengok yang kat bawah ni. Okay, so yang itu, ini yang Albert Einstein kata, dan itulah design thinking yang sebenarnya, which kita akan menyelesaikan masalah, kita akan mencari masalah yang harus kita selesaikan. Okay, so next. So sekarang tadi saya tengok dalam ruangan chat kita tadi, masa yang isi tu kita ada pengusaha homestay juga. Sebab masa saya nak buat ni, saya dah terfikir apa bentuk case study lah saya nak bawa sebab takut technical sangat. So saya bagi yang Airbnb. Saya rasa kebanyakan kita memang menggunakan Airbnb kan, bila kita travel. Kalau anak ramai ni, kita tak pilih hotel. Saya anak ramai kan, so kita memang akan pilih Airbnb lah. Kalau pergi travel overseas pun memang Airbnb lah yang kita cari. Okay, so saya bawa case study Airbnb ni. Kita tengok how Airbnb use design thinking to save their company. Alright. Okay, kita tengok yang pertama. Pada tahun 2009, Airbnb ni sebenarnya dah nak tutup, dah bankrupt dah. Alright. Tetapi kita tengok situasi dia. Tetapi apa yang berlaku pada ketika itu, dia punya founder ni notice dia punya major problem dia. Okay, major problem dia kata very few people were booking the rooms listed on the website. Bermaksud dia tengok, founder dia tengok kenapa orang yang register kat dalam website ni sikit. Okay, ada sikit je yang ada kan. Okay, so apa yang dia buat? Okay, the company had already tried several solutions. Okay, so maksudnya bila dia notice, okay, ini masalahnya. Dia masa pada ketika itu dia rasa, okay, masalahnya orang yang book tu tak ramai. Jadi dia try untuk menyelesaikan masalah dia. Dia jumpa masalah dia, orang booking. Okay, masalah yang dia jumpa, tak ramai orang booking dalam website. Okay, itu masalah dia. Dia kata pada ketika itu masalah dia. Jadi dia bawa lah solution yang macam ni. Improve the website interface. Sebab dia ingat in the website interface tu problem dia. Okay, changing pricing strategy. Dia buat marketing lain pula. Ranking marketing, running marketing campaign. So dia buat lagi. Sebab bila dia tengok pada ketika ini, dia merasakan yang orang booking sikit ni, dia nak menaikkan bilangan orang. So dia kata masalah sekarang bilangan sikit, jadi dia nak menaikkan bilangan orang. Bila dia nak menaikkan bilangan orang, dia konon-konon cantik
updatekan dia punya website. Okay, lepas tu dia tukar pricing, dia buat marketing lain kan. Tapi selesai tak masalah tu? Tak. Tak selesai pun sebenarnya. Bermaksud dia sekarang, dia solution yang dia bagi pada ketika itu bukannya solution yang menyelesaikan masalah yang dia ada. Bermaksud sebenarnya itu bukan masalah asal ataupun masalah utama yang ada masa ketika itu. So bug booking was still low. From a traditional business perspective, the assumption was the platform technology needs improvement. Okay, ini masalah ramai orang. Okay, termasuk yang ada dekat industri ataupun dekat akademia. Sebab saya, background saya akademia Sikit-sikit teknologi. Okay, bila nampak ni nak bawa teknologi. Tapi kita kena ingat bukan semua situasi teknologi itu adalah solusi dia. Sama dah juga dengan kes ni. Okay, so apa yang berlaku kemudiannya, apa yang mereka discover, instead of focusing only on the technology, the founders decided to visit some hosts in the New York to understand the problem directly. Sekarang ni, founder tu turun sendiri pergi tengok yang pengusaha tu. Okay, sebab ini adalah observation. Salah satu teknik dalam design thinking sebenarnya. Dia terus pergi turun sendiri dan tengok apa masalah dia jumpa. Most of the apartment photos on the website looked up blurry and unattractive. Unattractive. Okay, inilah punca masalah yang sebenarnya. Bukannya yang kita kata bilangan orang yang book tu itu adalah kesan kepada masalah sebenar ni. So masalah sebenarnya ini masalah yang utama. Okay, so potential guests could not imagine what the place really look like. So the real problem was not the platform. Yang mana yang dia orang fikir awal-awal tadi tu, yang dia betulkan platform apa semua tu kan. So inilah punca masalahnya adalah ini sebenarnya. Orang yang nak ni tu, dia tak boleh, orang yang nak booking tu, tengok kalau dia tak cantik, kita nak bayar kan. Tak cantik nak booking ke? Taklah jawapannya. Kalau kita pun kita tak nak kan. Okay, so the real problem was trust and visual experience. Ini masalah yang utama dia, trust. Bila kita buat provide service, okay, kalau tuan-tuan dan perempuan ni kat sini, bisnesnya adalah service, okay, trust. Trust adalah benda yang paling penting antara you dan juga you punya customer. Dan dalam case ni untuk Airbnb, kalau yang buat homestay tadi tu visual experience. Okay, so ini yang dia discover dan ini sebenarnya salah satu teknik dalam design thinking. Okay, so design thinking action apa yang founder ni buat, dia decided to test a simple idea. Okay, they rented a camera and personally visited hosts to take professional photos of the apartments. Okay, hire fotografer yang profesional untuk ambil gambar apartment tu. Jadi dia upload dekat dalam website, immediately double booking immediately double. Nampak tak? Benda simple dia pergi ambil profesional, ambil gambar, masukkan, terus booking double. So the insight was simple but powerful. People do not book rooms, they book experiences they can imagine and trust. Okay, jadi kat sini lebih kepada kita memahami masalah sebenar, which pada saya kebanyakan kita ataupun organisasi kita, kita tidak mencari punca sebenar, punca square root dia tu kita tak jumpa. Okay, kita hanya melihat kepada surface problem dan kita menyelesaikan surface problem. Itu yang menyebabkan kebanyakan masalah tu tak selesai sepenuhnya. Macam itulah. Alright, so come here. Airbnb make professional photography a core service for hosts worldwide. Nampak tak? Dia last kali dia change dia punya tu. Okay, and dia punya design thinking principle yang dia, maksudnya Airbnb guna adalah understand the user experience before fixing the system. Okay, bermaksud kita perlu memahami konteks, okay, yang kita nak bawa tu. Right, so kat sini just thinking kalau Airbnb ni dia continue improve dia punya software without understanding users, what will happen? Rasa-rasanya kalau tadi dia punya founders tu tak pergi turun tengok apartment tu dari asalnya, yang berlaku asal tu, maksudnya dia terus update dia punya change dia punya sistem, dia punya marketing ke apa tu, agak-agaknya apa yang akan jadi kepada company dia. Any idea mungkin boleh tulis dekat dalam chat.
menarik dan biasa digunakan dalam design thinking courses Okay, yang ini PillPack. Okay, so please enjoy this video. PillPack is a new kind of pharmacy. We package your medication and deliver it directly to your door. All you have to do is tear and take your next dose. Managing your medication has never been easier. Here's how it works. Each month, we'll sort your meds, including any vitamins and OTCs, into easy-to-open packets. Need other items like inhalers, creams, or testing supplies? We can send those too. We'll work directly with your doctors and insurance to resolve any issues. We'll adjust your medication if your prescriptions change, and we'll automatically handle all of your refills so you never have to worry. If you have questions or need to make an update, our pharmacists are available 24/7. Getting started is easy. You'll need your insurance information and a list of current medications. From there, we'll handle the rest. We'll verify your account and transfer your prescriptions to our pharmacy. You'll receive your first package in just a few weeks. Now, you'll never sort your pills, never stand in line at a pharmacy, and never miss your medication again. It's your medication, made easy. Okay, yang ini pun satu lagi. Sebenarnya dia jual servis. Dia tak jual PillPack ni sangat sebenarnya. Dia tak jual ubat tu sebenarnya ataupun dia punya sini sebenarnya dia jual servis. Okay. Yang ini dia punya tu punca dia long queue dekat farmasi. And then biasanya orang tua ini dia punya main yang dia identify. Masa first stage of design thinking tu dia identify this kind of problem lah. Sebab tu lah dia come up with this kind of product. Okay. Right. Next, yang ini Ghana. Okay, Clean Team ni dia bekerjasama dengan Unilever. Ini contoh dia untuk urban poor di Ghana started 2017 if I'm not mistaken. Okay, dia punya isu dekat Ghana ni dia orang tak ada toilet dekat dalam rumah. Okay, so this Clean Team ni dia buat apa? Dia sediakan ni toilet move ni. Okay, dekat dalam rumah. Dan tengok daripada waste ni untuk generate electricity. Okay, so inovasi yang dia buat dia boleh identify problem tu, then dia come out dengan inovasi which is dia come out balik dengan electricity dia bagi. Alright, so kadang-kadang kita nak buat inovasi ataupun kita nak menyelesaikan masalah tu, kita tak perlu bina sesuatu benda yang baru pun. Dia adalah satu benda yang kita adjust sikit je, dia akan beri impact yang lebih hebat, lebih bagus kan. Tapi betul-betul start proses tu nak dapat tu kita kena betul-betul lah. Macam tadi lah, bila dia identify ni apa masalah dia, dia kaitkan. Itu memang perlu a very strong technique of brainstorming. Okay. Alright. So saya dah perkenalkan company-company case study yang menggunakan kaedah design thinking. Alright. So sekarang saya akan memperkenalkan design thinking. Design thinking bukan baru. Dia dah lama. Daripada kalau orang sebut pasal AI assignment tu, ini dia orang punya tim dia orang lah. Dari sejarah dia daripada 1942 tu, bermaksud orang yang create AI ni lah orang yang sama dengan design thinking. Sebab apa? Sebab mereka melihat proses yang berlaku dekat dalam brain kita lah, cognitive proses yang ada dekat dalam brain. So the way we think, dia study macam mana kita berfikir kan. Alright, so sama juga dengan design thinking ni. Dia bukan yang baru dan dia banyak variasi dia. Alright, so you tengok design thinking model, ada banyak jenis model dia. Okay, yang saya belajar, saya pakai IDEO. Okay, from D-School. D-School Harvard School punya ni. Right, so yang ini yang saya belajar. So, apa yang saya akan kongsikan hari ini, ilmu yang saya akan kongsikan hari ini, untuk guru saya dekat sini lah, saya pakai yang D-School punya IDEO. Right? Okay, ini tahun 2015 dulu kalau tengok masa tu bayaran dia tengok 13,250. Masa D-School datang ni, ni D-School. Okay, Institute of Design at Stanford. Alright, so inilah tok guru saya, kat sinilah saya belajar. Alright, okay. So mungkin kalau ada yang pernah dengar, ada sedikit perbezaan metod dia, iaitu mazhab lain. Kita pun mazhab yang banyak kan. Tapi sebenarnya konsep dia sama. So hari ni saya akan membawa konsep. Teknik dia je yang akan berbeza. Contoh cara empathy, ada pelbagai cara untuk kita guna. Macam itulah. Tapi konsep dia sama dan hari ni saya akan membawa kepada konsep sahaja.
Okay, so perbezaan di antara design thinking dan normal problem solver adalah design thinking is a human-centered approach to innovate that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of people. Okay, needs of people, the possibilities of technology and the requirements for business success. Okay, you tengok dia tulis, dia tak buat requirement of technology atau required technology, dia buat possibilities of technology. Bermaksud kadang-kadang bila kita identify problems tu dan kita tengok itu needs people tu, doesn't mean that kita kena introduce technology. No, not at all. Tak semuanya begitu. Sebab tu kita kena betul-betul faham masalah kita, masalah yang kita nak selesaikan. Okay, dan satu lagi key point dekat sini, human-centered approach. Bermaksud apabila kita nak menyelesaikan masalah, kita akan integrate, kita akan bawa sekali orang yang kita nak selesaikan dalam opinion untuk menyelesaikan masalah, berbanding dengan teknik problem solving biasa di mana sekiranya ada berlaku sesuatu masalah di dalam organisasi, ketua jabatan ataupun kita kata management, management perlu mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. So management dia akan meeting sama dia orang akan ni sama dia orang. Tetapi kalau design thinking method, management tu memang lead, itu lead, tetapi dalam tim dia tu perlu ada pekerja-pekerja bawah, mungkin dari different department, bergantung kepada jenis penyelesaian masalah, jenis masalah yang perlu diselesaikan. Jadi kita punya opinion, kita punya say, maksudnya orang yang ada masalah punya say tu dimasukkan sekali semasa kita nak buat penyelesaian masalah nanti. Okay, so you tengok if all you have is a hammer, everything looks like a nail, Abraham Maslow kata. Okay, yang ini sebab apa? Sebab kebanyakan bila saya bagi training, so kebanyakannya people dia tak nak change the way dia menyelesaikan masalah. Sebab saya dah 10 tahun, saya dah 20 tahun, saya tahulah caranya macam mana. So bila dalam 20 tahun tu dia tak upgrade diri dia, dia akan nampak penyelesaian masalah itu sama. Sebab ini yang teori ni nak mengatakan. Bermaksudnya kalau dia hammer, dia nampak tu semua nail je. Teknik dia sama, itu je. Sebab dia rasa experience dia 20 tahun tu dah cukup untuk dia tahu macam mana nak menyelesaikan masalah. Sedangkan dalam organisasi sekarang, kita ada pelbagai generasi. Dengan memahami generasi itu dah satu hal. Cara ataupun teknik bekerja different generasi itu pun dah satu hal. Dan itu sebenarnya boleh membawa kepada konflik dalam menjalankan sesuatu tugas di dalam sesuatu organisasi sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh nak kata aku dah 10 tahun, aku dah 15 tahun, 20 tahun, so aku tahu macam mana. So jangan anggap itu semua nil. Alright, sebab dia akan ada different walaupun kadang-kadang konteks sama, tetapi apabila kita melihat kepada niche yang lain ataupun view yang lain, dia akan membawa kepada sedikit penyelesaian, cara penyelesaian yang lain. Design thinking sebenarnya dia adalah balancing antara analytical dan juga creative thinking. Kalau orang tu background di engineering ataupun technical person, so kalau department engineering atau benda-benda macam ni, dia akan bercakap menggunakan data macam ni. Nampak tak? Analytical, rational. Kalau nak menyelesaikan masalah tu, orang akan kata macam ni lah. Mana data? Nak menyelesaikan masalah kan? Mana data? We need data to talk. Objektif, very objektif. Dia nak facts, dia nak order and so on lah. Kebanyakan dia macam ini. Kalau nak menyelesaikan masalah, kebanyakan macam inilah. Macam tu juga kalau buat strategic planning. Data tahun lepas macam mana? Macam tu. So tahun ni kita nak buat, tengok data tahun lepas. Data, we are talking about data. Kebanyakan kita begini. Kita nak tengok data, kita nak tengok apa yang berlaku sekarang, apa yang berlaku sebelum ini. Kita nak buat analisis, analytical, yang itu. Tetapi kita kena ingat, adakah itu cukup untuk kita gunakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah? Sebab kehidupan kita adalah kompleks. Kehidupan kita kompleks, dia melibatkan rasa, dia melibatkan feeling, dia melibatkan tekanan dan sebagainya. Jadi di antara left brain dan juga right brain,
creative, something like that. Right? Sebab human itu sendiri kompleks, manusia itu sendiri kompleks, manusia itu sudah cukup kompleks, organisasi pun dah cukup kompleks, so everything is complex. Kalau orang kata nak memahami perempuan tu pun kompleks, macam itulah. So you bayangkan kalau organisasi you tu lagi ramai perempuan, lagi kompleks lah you punya masalah je itu kan. Macam itulah. Sebab apa? Effective problem solving requires both analytical and creative thinking. Okay, kenapa? Sebab macam kalau kita data tahun lepas KPI, okay, ini kita dapat data tahun lepas. Kalau benda tu jatuh, pernah tak betul-betul study kenapa jatuh? Pernah tak pergi tanya department tu ataupun you duduk dengan you punya staff dekat situ, kenapa benda ni boleh berlaku? Jarang nak ada macam ni sebenarnya. Okay, dia lebih kepada atas terus ke bawah. Dia lupa nak duduk perhati dari pukul 8 sampai pukul 5 apa staff dia buat. Dia tak perlu tanya, perhati sebab kita nak memahami dia. Okay, so pernah tak buat benda-benda macam itu? So itu antara teknik-teknik dalam design thinking sebenarnya. Okay, so itulah sedikit yang membezakan design thinking dan juga normal problem solving method. Alright, so saya nak memperkenalkan design thinking. Dia ada 5 stages. Okay, dia ada 5 stages. Yang ini saya ambil daripada interactiondesign.org. First stage dia adalah empathy, empathize. The second one is define. Yang ketiga adalah ideate. Yang keempat adalah prototype. Dan yang kelima adalah test. Okay, kalau you tengok yang ini nampak lebih kepada macam you nak develop something sebab ada prototype. Okay, but believe me, kalau you buat service pun you perlu ada prototype ni. Kenapa? Nanti saya akan beritahu. Dan design thinking stages ni dia bukan linear. Dia nampak ada arrow patah balik pergi ke depan kan, ada ni yang pergi ke depan, ini ada pergi ke belakang. Dah test ni kena patah balik ke stage yang pertama. So yang idea daripada prototype ni dia pergi. So you tengok empathize to help define the problem. Okay, kita perlu memahami masalah itu kerana masalah yang kita nak selesaikan bukan masalah kita. Jadi kita tak boleh buat assumptions. Teknik problem solving yang ada, yang kita kata common, dia lebih kepada assumption. Okay, bermaksud kalau department tu engineering punya department, engineer akan ada assumption dia sendiri. Kalau orang ni daripada finance, dia akan ada assumption dia sendiri. Dalam satu masalah itu, dia akan ada perspektif dia sendiri dan dia akan ada assumption dia sendiri. Okay, so dalam design thinking biasanya kita akan mix of people. Okay, sebab kita dah dapatkan a view yang itu supaya kita dapat memahamilah empathize ni. Okay, so bila kita dapat memahami, kita dapat collect that data, then kita come out with the define. Okay, define is the second stage of design thinking lah. Di mana define ni sebenarnya dia adalah kita kata kompas kita. Salah kita tulis define, dia akan membawa kepada direction yang salah lah untuk idea dan prototype. Macam itulah sebab tu kalau kita dah pergi kat sini kan, test ni nampak dia akan pergi balik ke sini. Bila mana kita testing ada negative feedback yang kita dapat, kita patah balik ke sini. Selalunya memang macam itu. Ataupun dekat define ni, bila kita nak bina sesuatu, nak develop dia punya problem segment dia tu, kita rasa data kita kurang, patah balik ke belakang. Ini yang tadi tu yang saya bawa Albert Einstein punya tu, dia akan spend 55 minit untuk identify problem. Sebab tu dalam design thinking kita akan lama dekat sini untuk empathize dengan define. Okay, and then baru kita ideate. Ini brainstorming. Okay, brainstorming session, and then ada prototype, and then ada test. Yang prototype ni sebab design thinking punya konsep, kita failure first. Kita akan dapat fast failure dulu. Bermaksud kita boleh identify kegagalan kita lebih awal. Itu adalah design thinking punya konsep. Okay, satu, kalau kita buat prototype, bila mana kita dapat mengesan kegagalan dengan lebih awal dan menggunakan low budget lah, prototype ni lebih pada low budget, so kita boleh jimat banyak duit di situ. Okay, so ini adalah konsep besar design thinking. So yang membezakan design thinking dengan normal problem solving adalah satu, dia melibatkan users kita kat dalam sini, empathize ni. Okay, so orang yang
maksudnya kita kata stakeholder lah, orang yang akan terlibat dengan yang masalah tu, dia akan terlibat sama dalam membuat keputusan secara tidak langsung. Itu satu. Yang kedua adalah iteratif lah, dia bukan linear. Okay, so kita akan ada look back untuk melihat dan buat improvement. Ini adalah design thinking. Okay, so far ada soalan tak? Okey doktor, kita ada daripada Cik Syafi. Silakan Cik Syafi. Nak on mic pun boleh. Assalamualaikum Dr. Yana. Salam. Nak tanya, dalam penglibatan untuk kita outline the solution problem through the design thinking stages ni kan, how many stakeholder ataupun the correct management yang kita nak libatkan? Sebab kadang-kadang bila kita nak libatkan semua employee kita kan, ataupun kita punya partner team tu, kadang-kadang ada yang tak signifikan kan. Jadi maksud saya, so sampai level mana kita nak libatkan dia orang dalam proses outline the solution tu? Okay, Okay. saya Alright, okay, terima kasih Dr. Syafiee. Alright, yang empathize ni sebenarnya okay, empathize stage ni ni ada satu soalan dekat chat saya tengok. Empathize stage maksudnya leader dan staff bawah ya Dr. Yana. Okay, empathize ni dia tak semestinya leader terlibat. Dia tengok kepada apa yang kita nak selesaikan. Okay, kita bagi contoh masalah dekat hospital. Saya bagi general masalah. Masalah dekat hospital, kalau kita pergi tengok queue yang panjang contohnya. Alright. Ini masalah yang kita boleh observe. Okay. Queue yang panjang ataupun orang yang serabut bagai itu. So, antara orang yang kita boleh libat sama adalah pengguna itu sendirilah. Bermaksud kita boleh buat survey pada orang yang datang ke hospital tu satu. Orang yang menemani orang datang ke hospital pun kita kena take into account juga. Sebab apa? Sebab yang tu akan melibatkan parking. So, benda-benda tu kita kena tengok. Yang ketiga, staff counter pun kita kena tengok, doktor pun kita kena tengok. So benda-benda macam tu kita kena list down. Sebab tu bila kita dia akan balik-balik kepada apa yang kita nak tengok. Maksudnya rasa sebab masalah queue ni sebenarnya kalau kita tengok secara general, masalah queue yang panjang di hospital ni kita ingat masalah kepada patient sahaja. Okay? Tapi kita kena tengok juga doktor punya perspektif. Okay, jadi bermaksud bila kita ni, kita kena tengok apa possibility orang untuk kita ataupun individu ataupun stakeholder yang akan terlibat sama dalam tu. Jangan ambil pada surface sahaja. Okay, clear tak? Adakah saya menjawab soalan? ya, jelas. Okay, alright. Okay, so lepas ni kita akan pergi satu-satu. Okay, innovation begins and ends with people. It calls for keen and caring observation. Okay. Whatever it is, apa yang kita buat sebenarnya untuk kita, untuk orang, untuk human. Kita bina teknologi pun untuk human. Okay. Contoh saya suka, kalau ni saya suka ambil ni, dekat highway, pengguna RFID. Okay. Saya memang tak pakai RFID. Saya ingat lagi husband saya dia nak tukar ke RFID kan. Saya kata tak payah. Sebab apa? Okey, saya duduk dekat Johor, saya orang Perlis. So Johor highway utara selatan tu setiap tahun at least 2 kali kan saya lalu lalang. Memang kita nampak queue yang panjang tu. Kita merasakan teknologi RFID tu bila kita buat tu nampak teknologi canggih, orang tak payah nak tag. Tapi bila raya sebenarnya queue yang paling panjang adalah RFID. Lebih efektif adalah touch and go punya tu. Sebab apa? Sebab detection yang untuk teknologi kita nak guna. Tapi pernah tak plus kalau ada plus dekat sini, pernah tak duduk dekat awal highway tu tengok macam mana? So janganlah ada langsung, maksudnya saya rasa kalau ni baik yang touch and go tu lagi banyak daripada RFID begitu. Sebab ada setengah tempat dia banyakkan RFID, iaitu queue. Jadi masa especially raya lah, sampai orang dah keluar marah panjang on yang tak sabar belakang on.
So benda macam ni, kadang-kadang bila kita merasakan kita nak perkenalkan teknologi tapi kita terlupa konteks. Konteks. So observation, sepatutnya perlu ada orang turun ke tol, tengok tol besar dekat Sungai Besi, tol yang kecil, so berapa banyak lane nak kena buka, itu semua perlu study. Bermaksud ini yang empathy tadi tu, dia kena turun ke bawah, kena observe, bukan sahaja tengok dari atas sahaja. Itu maksud empathize. So empathize ni, okay, you tengok ini cerita The Blind Man and the Elephant. Okay, ni semua ni mata dia ditutup, dia tak nampak. Okay, so dia pun bagilah perspektif dia. Okay, so nampak yang ini dia kata fan, yang ini dia kata wall. Salah ke dia orang punya? Kalau tengok dari sini dan juga ini perspektif mereka, adakah salah apa yang mereka katakan? Boleh tulis dekat chat. Salah tak? Ini dia kata ni snake, ular ni, ini pokok ni, salah ke? Tak, betul. Dia tak salah pun. Sebab ini dia orang punya experience. Sama juga dengan kita. Bila kita menggunakan sesuatu, kita ni salah tak? Tak. Macam yang tadi saya kata pengguna lebuh raya kan, jam apa semua tu. Salah tak kita komplain? Tak. Sebab itu experience kita. Sebab tu, bila mana ada komplain macam tu, sebagai orang yang membuat keputusan ataupun membuat polisi, bila mana ada komplain, jangan terus melatah. Turun pergi observe. Adakah komen yang diberi itu relevan untuk diambil kira dalam membuat sebarang keputusan ataupun buat improvement dalam kita punya pelaksanaan ke penyelesaian masalah ke. Dia jangan berharap pada survey sahaja. Itu maksudnya. So empathize ni sebenarnya kita nak memahami user kita. Yang ini yang kita nampak visible, behavior dia, language dia, habits dia, action dia. Tetapi dalam design thinking, pada first stage yang empathize ni, kita nak tengok benda ni, invisible ni. Invisible ni yang kita nak tengok opinion. So kita boleh reflect balik hari ni, bila mana kita nak ni, kita pernah tengok tak opinion kita punya staff. Okay, macam saya ada staff dekat office saya kan. Saya tengok kalau macam staff saya tu dia PJJ lagi. So kita kena faham dia. Maksudnya cuba elakkan lah untuk after 5 PM untuk i-message dia, sebab dia dah lah husband dia jauh, macam tu. So benda-benda macam ini yang membuatkan ada tension sebenarnya dalam organisasi. Yang kalau kita tengok orang baca WhatsApp, after 5 apa semua tu, mungkin ada orang yang boleh tolerate, mungkin ada yang tak boleh tolerate. So benda-benda macam inilah yang akan membuatkan stres makin tinggi. Dengan sebenarnya kadang-kadang teknologi tu menyebabkan stres pekerjaan lagi tinggi kan. So benda-benda macam inilah yang kadang-kadang kita terlupa. Okay, kita terlalu mengajar sesuatu yang kita nampak, tapi kita terlupa sesuatu yang berada di dalam. Tapi design thinking, dia melihat yang di dalam ni dulu sebelum dia lihat yang kat luar tadi. Right, so dia belief. Okay, belief ni pun penting. Ada orang belief dia begini, ada orang belief dia begini. Iaitu kita sebagai leader, sebagai seorang leader, kita kena cuba memahami kita punya staff yang dekat bawah kita. Orang ni belief dia macam ni, especially orang ni dah 15 tahun. Malahannya lebih senior daripada kita. So setiap tindakan dia tu adalah berdasarkan kepercayaan dia. Maksudnya dia ada belief, kalau dia buat macam ni, macam ni. Okay, yang muda pula macam ni. So you kena faham benda ni, kena tolerate. Sebab berbeza generasi ni, dia akan ada berbeza perspektif. So kita kena belajar sedikit lah macam mana kita nak tolerate. So bila nak menyelesaikan masalah tu, benda tu kena balance. Sebab tu kena ada analytical dan juga creative thinking. Dia kena ada data untuk kita analisis. Dalam masa yang sama, kita kena cuba memahami juga untuk kita membuat analisis. Okay, so itulah first stage design thinking. Sebenarnya dalam first stage design thinking yang empathize tadi tu, nak memahami orang. So dia ada teknik-teknik dia. Teknik dia buat survey, buat questionnaire, buat observation, dan itu antara teknik dia. So kalau saya buat training 2 hari, 3 hari tu, biasanya partisipan memang akan belajar untuk membina soalan. Dia memang akan pergi conduct survey tu. Sebab apa?
di mana orang itu akan menceritakan apa feeling yang dia ada kat dalam. So, kalau teknik design thinking untuk empathize tadi tu, biasanya kita akan mix lah antara observation. Observation ni bermaksud kalau macam tadi kan, yang saya bagi example hospital tu, orang yang nak menyelesaikan masalah tu kena duduklah, buatlah sebulan ke, duduk tim tu duduk, tengok orang keluar masuk, pukul berapa, apa semua tu, observation tu kena ada selain daripada survey dan juga interview. Itu adalah teknik untuk memahami situasi. So dekat sini kita akan dapat banyak data. So data tu lah kita akan guna pada teknik yang kedua, pada stage design thinking yang kedua, iaitu define. Define ni adalah membina problem statement kita. Kalau dalam design thinking kita panggil design statement. Salah bina design statement, salahlah kompas kita. Sebab design statement tu adalah kompas kita, hala tuju kita. Okay. So sekarang pada pandangan anda, okay, apakah yang diperlukan oleh anak kecil ini? Cuba type dekat ruangan komen kat sini. What does this kid need? Apa pandangan anda? Okay, stand, tangga, adak tolong. Okay, tali tape, kerusi, rak yang rendah. Okay. Ada lagi? Tangga. Okay. Jawapan yang muncul di ruangan chat yang saya boleh tengok kat sini, saya boleh kata semua berkaitan dengan benda kecuali satu dua kat sini. Ada adak tolong dengan bantu diambil. Okay, so dia nak buku lah. Okay, ada yang kata dia nak buku, ada yang kata tangga, semuanya. Okay. Ada perspektif lain tak? Sebenarnya anak ini perlukan perhatian. Kalau orang design thinking, nak kata overthinking tu pun tidaklah juga kan. Tapi pernah tak kalau dia buat macam ni, perangai ni sebenarnya dia dah dapat attention dia punya parents, memanjat. Okay, so kalau perspektif orang design thinking, dia akan tengok yang behind tu. Sebab yang ini saya bagi contoh ni macam ni juga, tapi bermaksud perspektif kita perlu ada pelbagai angle. Yes, tersirat. Iaitu yang tersirat, yang iceberg tadi, yang tersirat tu yang kita nak tengok kat bawah tu. Dan itu yang selalunya kita terlupa. Sebab tu needs verb instead of noun. So kalau kita nak buat sebarang inovasi dalam penyelesaian masalah kita, sebenarnya kita perlu melihat kepada verbs instead of nouns. Sebab kalau nouns kan, kalau kita kata dia nak tangga, kita tak akan jadi kreatif punya. Kalau dia kata dia nak mencapai buku kat nak ambil buku pada macam yang tadi ni Puan Kecil Rohayani kata dia nak ambil buku. Okay, so kita tahu dia nak ambil buku kan. Alright. Untuk menjadi orang yang lebih kreatif, set kita dia nak ambil buku. Cara dia nak ambil buku tu pelbagai cara boleh. Dekat situlah baru dia akan ada kreativiti. Tapi kalau kita kata dia nak ambil tangga, then that's it lah. Itulah solution yang kita ada. Kita tak ada solution yang lain. Kalau kita kata dia nak ambil buku, masa brainstorming. Sebab lepas di step yang ketiga adalah ideation, maksudnya brainstorming. Bila kita punya design thinking ni, design statement kita kata okay, masalah budak ni nak ambil buku. So, next stage ketiga dekat dalam design thinking ni, masa brainstorming ni, baru kita cara macam mana, baru kita how might we help this student, this kid to get a book kan. Okay, so kat situlah dia akan keluarkan brainstorming, idea untuk dia ambil buku. Pelbagai kaedah boleh ambil buku, mana tahu terus naik angkat atas lah semuanya. So dekat situlah kita perlu melihat dia punya verbs instead of nouns. Dan juga tersirat juga. Kena memahami juga, selain daripada kita nampak yang ni dia nak ambil buku, kita juga kena study hubungan dia dengan parents dia. Selalu ke dia buat perangai macam ini, macam itu. Mungkin dia buat benda dia sebenarnya bukan dia nak ambil buku sangat, dia dah dapat perhatian parents dia. So itulah design thinking yang sebenarnya. Kita melihat benda bukan sahaja pada pandangan kasar, tapi juga di sebaliknya. Okay, so teknik-teknik dalam design define second stage of design thinking ni, kita boleh guna point of view statement, kita boleh pakai how might we questions, kita boleh melihat kepada problem tree analysis.
benda macam tu lah. Sebab tu dalam teknik define ni, dia ada pelbagai teknik lah. Macam saya biasa saya pakai how might be questions. Alright, dia ada kaedah dia nak buat dari dapatan interview tadi, daripada dapatan observation tadi tu, kita akan buat analisis sampai kita boleh keluarkan kita punya how might be questions ni. Alright, itu kaedah yang kedua. Dah kita dapat satu statement. Macam statement tadi, kita ambil balik contoh Airbnb tadi, statement dia adalah apa masalah dia tak atraktif. Okay, tak atraktif. So ideation dia, barulah kita masuk brainstorming. Sebab tu saya kata pembinaan design statement itu adalah sangat penting, sebab itu adalah kompas. Kalau kita salah bina design statement, brainstorming kita akan pergi meracau-racau lah benda yang tak sepatutnya lah. Iaitu yang jadi tadi tu, bagus. Bila kita buat brainstorming, teknik penyelesaian yang ada dekat brainstorming ni sebenarnya bagus. Tapi dia tak align dengan masalah. Sebab itulah kebanyakan organisasi, dia bagus dalam menyelesaikan masalah. Tetapi masalah yang diselesaikan itu bukan masalah yang sebenar. Sebab dia tidak melalui proses yang awal-awal tadi tu. Betul-betul memahami dia punya stakeholders dalam dia nak menyelesaikan masalahnya. Okay, so ini adalah kaedah brainstorming teknik lah, klasik. Brainstorming, brain writing, dia ada cara-cara dia. Okay, so kita ada divergent thinking, mind mapping, role playing. So ini saya bagi sahaja gambaran dalam brainstorming dia. Okay, biasa saya akan pakai teknik sketching, brain writing sebab saya nak orang come out dengan dia punya sketching. Alright, okay. Then, dah lepas tu kita dah dapat satu final tu, barulah kita akan masuk ke kita kata prototype. Okay, yang ini mungkin ada satu video lagi yang boleh kita tengok. Brainstorming allows for a relaxed and informal approach to problem solving. The goal is to sort through everything so you can pick out the best ideas for your pitch. Craft your presentation with this sequence of 3 brainstorming techniques. Step 1. Free writing. Before anything else, loosen up and generate as many ideas as you can. Free writing is an efficient way to get everything out of your head. Set aside 9 minutes to write down everything that comes to mind. Don't stop until time is up. Get all your ideas on the page. Then decide which ones suit your subject. Listing down through your thoughts within the time limit lets you pick out the best ideas that could possibly fit your message or execution. Step 2. Mind mapping. Next, develop creative connections to link your ideas together. Mind mapping is a productive and imaginative way to visualize relationships between your ideas. Start with your central idea in the middle and branch outward, writing all the connections you can think of. Keep branching off with as many connections as you can. Seeing your ideas interconnected allows you to make lateral leaps between concepts, setting your theme and guiding your creative process. Step 3. Outlining. Outlining provides an ordered and efficient way to arrange your ideas in a sequential and logical order. Begin by listing your main topics in Roman numerals. Then fill these out with supporting subtopics listed in capital letters. If necessary, list even more specific points in Arabic numerals. This sets your presentation flow in stone, letting you concentrate on other important points such as your speech delivery or slide content. Brainstorming is a great way to break free and create a pitch that matches your message and goals. Find your way out by following these 3 steps, and you'll be generating new ideas in the blink of an eye. Okay, ini antara satu contoh dari brainstorming. So biasa saya akan pakai yang ini. Yang ini sahaja kadang ambil setengah hari untuk saya dalam training saya lah. Alright. Sebab tu design statement tadi sangat penting. Define stage. Stage yang kedua design thinking tu sangat penting. Okay, so bila kita dah selesai dengan brainstorming, kita akan come out dengan satu prototype. Okay, so at this stage designer will produce a physical and more meaningful prototype for early experience to users lah. Ini contoh masa brainstorming kita akan dapat yang macam ini. Okay, satu idea. Dia convergence, divergent idea tu berlaku pada brainstorming session lah. Last sekali kita akan dapat satu yang final macam ini, then kita akan develop this kind of prototype. Okay, biasanya prototype ni kita bina gunakan benda yang recycle, yang tak mahal, dan kita scale down dia. The reason is kita nak dia
ada role play punya ni. Okay, kalau you buat software, kita akan pakai yang online software punya tu untuk orang. Okay, kalau ada slide lepas ni apa, supaya dia dapat first experience, dia dapat gambaran macam mana solution yang kita akan provide tu macam itu. Okay, dan kita akan minta feedback daripada kita punya users. Alright, dari situ kita daripada feedback tu kita akan improve, baru kita develop real punya benda. Bila kita dah ada real punya benda, yang maksud real punya benda tu bermaksud dah scale dia, menggunakan scale yang betul, menggunakan material yang betul dan sebagainya, barulah kita test. Okay, dekat sini test saya tak letak lah sebab test tu something yang kita contoh macam kalau perasan produk kecantikan kan, kalau dia ni dah akan declare dah pun ditest among 30 ASEAN women contohnya kan, itu test lah, maksudnya dia dah ada dia punya tu, dia test dan dia dapat feedback, macam tu lah. Alright, so those are the cycles of design thinking punya proses. So kalau you nak menggunakan design thinking untuk menyelesaikan you punya masalah, so ini adalah 5 stages yang adalah. Empathize adalah stage yang pertama, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima you test. Test kita observe. Bila kita test, kita dah come out the final product, it doesn't mean yang kita tak boleh improve. Kalau tengok yang tadi tu, dia ada patah balik ke belakang juga. Kita still boleh improve. Nanti boleh keluarkanlah second version dan sebagainya. Alright, so saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Cukup sekam kan? Ini sambil-sambil tu lah. Saya serahkan balik pada Puan Syairah lah. Tapi sambil-sambil tu boleh lah isi ni kalau nak isi. Okey, terima kasih Dr. Yana. So ada yang nak bertanya soalan ke sambil-sambil? Anyone? Okey, kalau tak ada soalan, Dr. Yana, saya pernah mengajar product development, product and service development. Memang kita guna lebih kurang lah model yang sama lah, kita ada prototype dan sebagainya. Dan masa tu peserta-peserta adalah student daripada universiti lah, pelajar tahun akhir yang buat bisnes, yang ada idea kan. Tapi yang paling berkesan pada saya bila Dr. Yana share tentang design thinking ni adalah berkenaan dengan empathize tu. Maknanya kita tengok dalaman lah, bukan luaran saja. Sebab bila kita cari problem, masalah untuk diselesaikan, kebanyakan orang akan tengok masalah luaran kan, berbanding dengan masalah dalaman. Jadi perkongsian Dr. Yana tadi tu membuka minda, termasuk saya sekali lah maknanya kan. Kita kena tengok yang dalam sekali juga. So benda ni boleh diaplikasikan dalam bisnes masing-masing. Dr. Yana boleh stop share ke tu? Boleh kejap So sebelum kita berakhir, boleh anda tulis dekat ruangan komen perasaan. So sebenarnya Dr. Yana, yang saya tanya daripada awal, perasaan tu adalah dah memang inner lah kan, dah memang tanya insight dah. So perasaan anda tadi kan, sebelum masuk kelas tu sesi, saya dah tanya perasaan. So saya nak tanya perasaan anda selepas sesi ni, dah belajar sesuatu ni, apa perasaan anda? Orang dia tak boleh nak luahkan dia punya perasaan, itu pun masalah juga. Betul. Ada orang kan dia suka sebab dia dia tidak biasakan diri untuk meluahkan perasaan. Dia akan rasa, oh biasa je, rasa biasa je hari ni. Dia tak biasa menggunakan perkataan yang melibatkan perasaan. Happy, sedih, stres. Akhirnya kalau kita tak mengaku kita stres, akhirnya gila lah seorang diri. Saya pernah masa awal-awal saya buat ni, kita pun belajar, dia kata pergi buat interview, betul tak? So saya pun masa awal-awal tu, saya pergilah kampung, tanya dengan ketua kampung tu, cik, apa masalah yang ada dekat kampung ni? Tahu ketua kampung tu jawab apa kat saya? Kami tak ada masalah. Sebab apa? Benda tu dah ada kebiasaan. Jadi apa yang kami buat lepas tu, kami duduk observe, perhati, pagi ni orang kampung buat apa, macam tu lah. Dekat situ baru kita identify problem. Ya, sebab ramai orang tak mengaku dia ada masalah sebenarnya. Sebab kita dah terbiasa menyimpan. Bukan apa doktor, daripada kecil, bila anak nak cakap, bila kita daripada kecil kan, kita nak cakap kita ada masalah, mak ayah cakap apa? Dah diam, ini masalah orang besar, contoh. Dah di block awal-awal. So yang mana yang ada anak sekarang tu, jangan block perasaan anak anda ya. Biar dia nak meluah perasaan tu silakan.
Kat sini ada kan, betul, saya tak biasa meluahkan perasaan. Okey, Cik Syafiq teruja nak belajar lebih lanjut design thinking. Terima kasih Dr. Yana atas perkongsian yang bermanfaat. So design thinking ni insya-Allah kita akan kalau ada rezeki kita akan jugalah publikkan kelas ini. Okay, Mr. Magesh feel have new input and knowledge. As a startup, design thinking needs more to learn. Betul. Tak cukup nak more kan. Nak lebih lagi. Okay, Cik Syarimin, terima kasih atas perkongsian hari ni. Okay, terima kasih, alhamdulillah. So daripada sini saya dekat Zoom stay dulu. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada public viewer kita dekat live. Dr. Yana lambai sikit dekat live. Recorded version ni nanti bila-bila anda yang dekat Zoom nak pergi tengok pun